Kalian semua pernah tak hilang barang? Mustahil lah tak pernah. Kadang-kadang tu kunci bilik hilang, dompet pun entah ke mana. Kadang-kadang kucing pun boleh hilang kan? Sebenarnya situasi ini bukanlah lagi asing. Malah ada satu kajian menunjukkan bahawa satu orang manusia itu menghabiskan sekurang-kurangnya 2.5 hari untuk mencari barang-barang yang hilang. Banyak tu. Bayangkan berapa banyak masa, tenaga yang dapat dijimatkan kalau kamu semua tahu di mana barang kamu semua kan? Jadi kami, Loktrako menghasilkan satu solusi pintar iaitu loket. Loket ini adalah barang yang dapat menjejak barang-barang kalian yang berharga. Kami percaya bahawa wherever you goes, loket knows. Loktrako bukan sekadar teknologi, tapi peneman setia untuk kehidupan harian yang lebih tenang dan terurus. Nak tahu bagaimana kami lakukannya? Jom kami kongsikan dengan lebih lanjut. Idea untuk menghasilkan produk loket ini wujud dek kerana masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat Malaysia maupun di seluruh dunia. Antaranya seperti kerap kehilangan kunci, tempat duit dan sebagainya. Banyak masa yang akan terbazir untuk mencari barangan tersebut, apatah lagi barangan yang dicuri ataupun yang dijumpai oleh orang lain. Hal ini akan meningkatkan rasa stres kerana tiada cara dan sistem yang boleh digunakan untuk menjejaki barangan tersebut, terutamanya untuk mengesan barang-barang yang tercicir di tempat awam. Pernahkah anda tertinggal kunci, dompet ataupun beg di tempat awam? Dengan loket, anda tidak perlu risau lagi. Loket ialah alat pengesan pintar yang boleh dilekatkan pada barang penting serta disambungkan ke telefon melalui Bluetooth. Melalui aplikasi, anda boleh kesan lokasi barang, bunyikan lonceng untuk mencarinya serta melihat lokasi terakhir sebelum terputusnya sambungan. Loket juga sangat berguna untuk digunakan di tempat awam seperti di lapangan terbang, stesen bas ataupun kafe di mana kita sering cuai meninggalkan barang tanpa kita sedar. Loket adalah solusi mudah dan pantas untuk mengelakkan kehilangan barang berharga anda. Daripada penjelasan deskripsi produk loket kami itu sebentar tadi, produk kami juga mempunyai keunikannya sendiri. Yang pertama, produk kami dilengkapi dengan penggerak bunyi dan notifikasi mengikut masa yang nyata. Ini membolehkan pengguna mengesan barang mereka dengan serta-merta apabila berada di luar jarak yang selamat. Selain itu, produk kami lebih fleksibel dan mudah diakses oleh lebih ramai pengguna kerana ia bebas digunakan dengan mana-mana peranti sama ada iOS ataupun Android. Kami juga menggunakan gabungan teknologi Bluetooth dan GPS untuk memastikan penjejakan lebih tepat dan meluas. Produk kami juga menggunakan port pengecasan USB-C yang moden, membolehkan pengecasan lebih cepat, cekap dan mesra pengguna. Bagi perancangan pemasaran, yang pertama adalah segmen pemasaran melalui pekerja dan pelajar. Yang kedua ialah kedai fizikal. Dan yang ketiga adalah media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Bagi partnership, yang pertama adalah Max Premiums, yang kedua adalah Dr. Gadget di Kajang, yang ketiga adalah Royal Engrave dan yang terakhir adalah Kurier Penghantaran. Untuk aliran pendapatan pula, yang pertama kami membuat jualan di e-commerce seperti Shopee dan Lazada. Yang kedua, pembelian melalui kedai fizikal rakan niaga dan yang terakhir, jualan dari siaran langsung di aplikasi TikTok dan Instagram. Hai, seterusnya syarikat kami juga telah menghadapi persaingan yang sangat sengit daripada beberapa jenama yang terkemuka seperti Apple AirTag, Samsung AirTag dan juga Towtracker. Walaupun ketiga-tiga jenama ini sudah sangat terkenal, tetapi produk kami iaitu Loket tetap mempunyai kelebihan yang tersendiri yang tidak ada di mana-mana jenama lain. Nak tahu apa kelebihan Loket? Jom kita tengok. Produk kami juga mempunyai kelebihan kompetitif di mana kami menawarkan harga yang lebih rendah berbanding jenama lain. Hal ini dilakukan supaya dapat menarik pelanggan-pelanggan yang mencari harga barangan yang lebih rendah. Selain itu, reka bentuk produk kami yang simple akan memudahkan pengguna untuk memahami cara penggunaan produk kami. Di samping itu, produk kami bersifat fleksibel kerana tidak bergantung pada satu jenis peranti sahaja, malah boleh digunakan oleh semua jenis peranti seperti iOS ataupun Android. Akhir sekali, kami menyediakan servis khidmat pelanggan serta menawarkan waranti selama 1 tahun.
Persaingan produk. Produk kami Loket mempunyai 3 persaingan iaitu Apple AirTag, Samsung SmartTag dan Teletracker. Melalui harga, bagi produk kami, harganya mempunyai manakala bagi ketiga-tiga produk yang lain, harganya lebih mahal. Bagi penggunaan cas atau bateri, produk kami Loket menggunakan kabel USB-C manakala bagi ketiga-tiga produk yang lain perlu ditukar secara manual. Reka bentuk dan saiz bagi Loket lebih kecil, nipis dan sesuai untuk dijadikan sebagai keychain. Bagi produk Apple AirTag berbentuk bulat dan tebal. Samsung SmartTag pula berbentuk petak dan besar. Manakala bagi Teletracker mempunyai kepelbagaian saiz iaitu ada yang kecil dan ada juga yang besar. Seterusnya, bagi penjejakan GPS, produk kami Loket mempunyai penjejakan GPS. Bagi Apple AirTag pula mempunyai Bluetooth dan bersambung dengan aplikasi Find My Phone. Bagi Samsung SmartTag pula, hanya SmartTag dan Teletracker tiada penjejakan GPS. Melalui platform sokongan, produk kami Loket dan Teletracker menggunakan iOS dan Android, manakala bagi Apple AirTag hanya menggunakan iOS sahaja dan Samsung SmartTag pula hanya Android sahaja. Bagi kebergantungan ekosistem teknologi pula, produk kami Loket dan Teletracker bebas dan tiada terhad, manakala bagi produk Apple AirTag dan Samsung SmartTag pula terhad. Saya akan menerangkan tentang pilihan tindakan. Fasa 1, bangunkan prototipe dan ujian pasaran kecil. Nombor 1, bangunkan prototipe fokus pada pembangunan prototipe Smart Key Finder yang berfungsi dengan baik, termasuk reka bentuk fizikal dan integrasi teknologi Bluetooth serta aplikasi mudah alih. Yang kedua, ujian pasaran kecil. Jalankan ujian pasaran kecil dengan kumpulan pengguna terpilih untuk mendapatkan maklum balas mengenai reka bentuk, fungsi dan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, kempen pemasaran. Permulaan menggunakan kempen pemasaran kecil-kecilan menggunakan influencer dan media sosial untuk membina kesedaran awal dan menarik perhatian pengguna awal, iaitu dikenali sebagai early adopter. Seterusnya ialah fasa 2, penyempurnaan produk dan persiapan pelancaran perbaiki prototipe berdasarkan maklum balas. Yang pertama, gunakan data ujian pasaran untuk memperbaiki produk dari segi fungsi dan juga reka bentuk. Yang kedua, pembangunan aplikasi dan back-end server, iaitu fokus pada pembangunan aplikasi mudah alih yang stabil dan sistem back-end untuk menyokong pengurusan data. Dan yang terakhir, perancangan pelancaran rasmi, iaitu sediakan strategi pemasaran dan pengedaran untuk pelancaran produk secara besar-besaran. Fasa 3, pelancaran rasmi dan pengedaran awal. Pelancaran rasmi di platform e-commerce, iaitu melancarkan produk secara rasmi di platform seperti Shopee, Lazada dan laman web rasmi. Yang kedua, pengedaran kepada rakan niaga. Memulakan kerjasama dengan pengedar dan rakan niaga untuk memperluaskan capaian produk. Dan yang terakhir, kempen pemasaran digital intensif, iaitu tingkatkan aktiviti pemasaran digital termasuk iklan berbayar dan kolaborasi influencer. Fasa 4, pengembangan pasaran fizikal. Yang pertama, masuk ke pasar raya dan kedai teknologi dengan memperluaskan pengedaran ke pasar raya besar dan kedai teknologi fizikal untuk meningkatkan kredibiliti dan aksesibiliti produk. Yang kedua, perkhidmatan pelanggan dan sokongan teknikal. Perkukuhkan sistem sokongan pelanggan untuk memastikan kepuasan pengguna dan menangani isu teknikal dengan cepat. Fasa 5, pengembangan antarabangsa dan penambahbaikan produk. Yang pertama, luaskan ke negara jiran iaitu Singapura dan Indonesia, merancang dan menjalankan pengembangan pasaran ke negara jiran dengan kajian budaya dan keperluan pengguna setempat. Yang kedua ialah tambah ciri premium melalui aplikasi dengan kembangkan aplikasi dengan ciri-ciri premium seperti notifikasi pintar, integrasi peranti lain dan fungsi keselamatan tambahan yang boleh dijual secara langganan. Fasa 6, kerjasama strategik dan diversifikasi produk. Yang pertama, kerjasama dengan jenama otomotif tempatan, iaitu bina kerjasama dengan jenama otomotif untuk memasukkan Smart Key Finder sebagai aksesori kereta pintar atau sebahagian daripada pakej produk. Yang kedua, diversifikasi produk, iaitu mulakan pembangunan varian produk baru atau aksesori tambahan untuk memperluaskan portfolio dan menjangkau segmen pasaran baru. Untuk dana, kami memohon pembiayaan sebanyak RM200 bagi membangunkan produk Smart Key Finder kami. Dana ini akan digunakan untuk 4 komponen utama. 35% bagi pengeluaran awal 5,000 unit, 15% untuk pembangunan aplikasi dan back-end server, 10% untuk pemasaran digital dan penyertaan pameran, dan 40% bagi kos operasi serta logistik selama 12 bulan pertama. Pelaburan ini sangatlah penting untuk memastikan pelancaran produk kami ke pasaran berjaya dengan lancar.